Pernahkah anda makan durian yang lembut, manis, dan sedikit pahit, dengan isi kuning keemasan? Skin Musang King, raja segala durian. Musang King terkenal kerana rasa yang unik dan isi yang tebal. Ia menjadi durian paling premium di Malaysia dan dunia. Nama Musang King berasal dari perkataan Musang, nama kawasan di Kelantan, dan King kerana kualitinya yang luar biasa. Pokok asal Musang King ditemui di Gua Musang, Kelantan pada tahun 1990 oleh seorang pekebun bernama Wee Chong Beng. Pada tahun 1993, Musang King didaftarkan secara rasmi dengan kod D197 oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Selepas didaftarkan, benih Musang King disebarkan ke negeri lain seperti Pahang, Johor, dan Negeri Sembilan. Musang King paling terkenal di Raub, Pahang yang kini dianggap sebagai pusat pengeluaran utama durian ini. Kini, Musang King diekspor ke China, Singapura, dan negara lain, menjadikan Malaysia terkenal sebagai syurga durian. Harga Musang King boleh mencecah lebih 100 RM sekilogram, menjadikannya salah satu buah paling mahal di Asia Tenggara. Permintaan yang tinggi menyebabkan ramai petani mula menanam Musang King, walaupun perlu tunggu 5-6 tahun untuk hasil. Namun, penanaman Musang King tidak mudah, memerlukan tanah subur, cuaca tropika, dan penjagaan rapi. Durian Musang King bukan sekadar buah, ia adalah simbol identiti, budaya, dan kebanggaan rakyat Malaysia. Dari Gua Musang ke seluruh dunia, Musang King terus mengharumkan nama Malaysia. Tak hairanlah ia digelar Raja Durian.